Yeay, ketam semalam dah boleh makan. So, brunch ni kita makan ketam. Aktiviti sis pada hari ini adalah sis akan ke Otaru Aquarium untuk tengok penguin san. Sis juga tengok seal san si kuat makan. Dan akhir sekali dolphin san. Asam pedas dekat sini besar-besar ya. Comel. Pagi ni sementara tunggu ketam defrost, sis breakfast onigiri homemade. Onigiri homemade ni made by Cik Noh sambal kering tu lah. Kan ni or ketam ni adalah brunch sis kejap lagi. Ketam ni pakcik tu kata semalam kena natural defrost. Maybe untuk jaga kualiti isi dia. Mama lah belanja semalam. Dia beli snow crab and horsehair crab. Total untuk dua ketam ni adalah 10,300 yen. Lebih kurang RM300 macam tu. Teringat pula sis semalam sis happy-happy bawa dia orang jalan-jalan naik tower. Tapi hari ni kena makan pula. Tapi apa pun isi diorang banyak sangat dan kulit pun lembut je. Snow crab tu isi dia rasa ketam biasa tapi manis-manis. Yang horseshoe crab tu pula isi dia rasa masin and rare sikit lah isi dia. Isi untuk kedua-dua ketam ni banyak gila. Boleh makan sampai 4 orang. Saya tengok isi ni untuk setengah kaki ketam je tau. Lepas Zohor tu kita orang keluar lah nak jalan-jalan. Sis ada bawa kudak-kudak jagung yang sis beli semalam. Hari ni sis nak ke Otaru. Perjalanan makan masa selama setengah jam ke sejam tah macam tu. Sampai dah kita orang di Otaru Aquarium dan parking pun free je. Actually kan sis nak ke Zoo Asahikawa tapi perjalanan dia makan masa 2 jam dari Sapporo. Rugi masa jugalah nak ulang alik 4 jam semata-mata nak tengok penguin san. So better lah ke Otaru je sebab jarak lebih dekat dan orang tak seramai dekat Asahikawa. Pada sis kan Otaru Aquarium lebih tenang-tenang gitu and orang masa ni tak ramai. Nak beli tiket pun tak perlu beratur lama. Tempat ni buka pada jam 10 AM hingga 4 AM sahaja and lokasi dia macam sebelah laut macam tu. Sejuk sangat masa ni weh. Ini harga tiket masuk Otaru Aquarium. Tiket pun comel je. Lepas tu sis terus menuju ke second floor sebab penguin show dah nak start. Penguin show ni kan ada 3 timing and kebetulan sis sampai sini pada timing ketiga. Masa sis sampai ni dalam pukul 2 petang. Ramai jugalah tengah tunggu penguin san punya shift start. Okey, masa ni shift dia orang dah start. Comel-comel lah dia orang. Ada tag nama tu dekat tangan dia orang. Penjaga dia suruh shout out nama penguin san tu untuk bagi semangat dekat dia. Dia main sini pula. Comel-comel. Dia dah biasa lah dengan orang. Tak kisah. Cik tengok-tengok. Masa ni dia orang dah sampai penghujung perjalanan dah. Tapi ada yang stuck kat belakang sebab malas nak bergerak. Depa tengah sampai tingkut tu yang siap meniarap lagi tu. Tak sesat lah. Ambil selfie dengan dia. Mama suruh selfie masa ni. Ada penguin-penguin dekat sini yang berumur lebih 30 tahun tau. So habis dah shift terakhir dia orang untuk hari ini. あっちね転んじゃったんだけどちょっと balik dah. Oh転んでた転んでた Pandai dia orang jalan dalam barisan. Semut berkawat satu-satu. Hora. Hore. Dia tahu tu. Dah habis shift kerja tu ada makan-makan sikit dekat office sebelum dia orang balik rumah. Bagi makan. Cumi. Kalau korang nak stamp ada dekat area dolphin and seal. Lepas show penguin san, sis tengok pula show seal san dan dolphin san. Seal san ni kan kerja dia sikit je tapi minta makan kat tuan tu nak lebih-lebih je. Tapi comel lah dia, mok-mok juga. Tengok tu, asyik minta makan je. Adalah angkat tangan sikit sekali dua. Lepas tu makan lagi dan lagi dan lagi. Dan dia nganga-nganga. Lepas tu adalah dia terjun sikit. Makan lagi. Dan tamatlah shift dia. Next, mempersembahkan Mary and Rocky kot nama dia.
メリー、左側ロビン。 Dia orang ni tempat makan ni. Tapi persembahan dia orang banyak. 魚は左右に振って動かしている Goyang-goyang ので ekor, そ pusing-pusing. の場で器用に変わることだってできるんです。を見ていきましょう。 Yeay, menampak lebih tinggi. Pusing-pusing lagi. Cik wah, pandai slide-slide tepi kolam. Adalah lompat-lompat sikit sampai dia boleh touch the ball. Last sekali dia orang great pengunjung. Habis dah persembahan si comel dolphin sana. Dekat tempat pameran ada haiwan-haiwan kecil macam obo-obo ni. Ada juga sejenis spesies haiwan rare di Otaru Aquarium ni. Nama dia adalah Sea Angel, orang Jepun panggil dia Kurione. Dengarnya dia hanya berada di Abashiri yang terletak di Okhotsk, iaitu lautan di antara Hokkaido dan juga Russia. Ada jerung juga kat sini tapi kecil je jerung dia. Seronok juga tengok ikan-ikan ni swimming. Dah lah gelas dia sangat bersih. Sis baru tahu yang asam pedas ni agak comel muka dia. Tapi kenapa artikel anak derhaka tu ikan pari dia muka tak comel? Tengok tu, cute lah muka dia macam dalam kartun. Yeay, sis dapat ambil gambar dengan dia. Tu awak tu, lemas ke? Ni sis pun tak tahu haiwan apa sebab tak nampak. Omiyage or souvenir kat aquarium ni comel-comel tau. Tapi korang kena check lah ingredients dia, tengok dia boleh makan ke tak. Sis tak beli pun. Habis dah lawatan sis ke Otaru Aquarium.